Muhammad bin Abdullah kan, yang apa yang Allah Taala lantik sebagai rasul untuk umat akhir zaman. Baginda SAW Sallallahu punya alaihi wasallam. kehidupan ni sebenarnya dari semua sudut atau aspek diperhatikan tak seperti manusia lain. Saya ingat ada beberapa orang guru kami dia kata kalaulah dia ni dijadikan 24 jam seharian dia didedahkan kepada manusia, orang tak datang belajar dengan dia. If you know me within 24 hours what I do, tak ada waktu yang private. Semua tertayang. kau takkan belajar dengan aku, dia kata. So secara realiti memang Allah Taala jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam kan nabi yang terakhir, manusia paling baik. Kan Allah Taala nyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling agung. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai seorang yang amanah, seorang yang jujur sejak daripada lahir, daripada kecil sampailah dia umur 40 tahun. Sebenarnya selepas pun masih lagi, cuma dia permusuhan terhadap baginda tu bermula bila baginda mula berdakwah. So kelahiran baginda SAW ni sebenarnya satu kita panggil apa? Penutup bagi kenabian, dan bahkan kalau apa dia panggil apa, the corner rock, the cornerstone. Dia ada satu bandingan dalam Bible, ada bandingan dalam hadis Nabi. Nabi kata perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seorang lelaki yang bina sebuah rumah. Yang cantik ke rumah tadi. Dia buat rumah tu dengan sungguh perfect, kecuali satu bata dekat ujung bucu bangunan tadi tidak diletakkan. Lalu orang peramai mulalah berpusing-pusing pada rumah berkenaan. Dia kata, kalaulah diletakkan bata ni, kalaulah bahagian kosong ni diisikan. Kan? Kenapalah dia biarkan kosong? Nabi kata, anal labinatu, akulah bata tersebut. Wa ana khatamun nabiyyin, aku penutup para nabi. Memang benda tersebut ada kata-kata Isa sendiri. Dia sebut kepada kaum dia dalam New Testament. Sebutan tadi berkenaan dengan dia pergi tegur kepada rabai-rabai Yahudi yang pada zaman baginda tentang tajuk the cornerstone. Kan, the stone that been thrown away oleh tukang batu tadi pada ketika nak buat bangunan tadi, bila batu-batu yang kecil tu dia buang. Tapi lepas tu dia ambil balik. Dia ambil balik untuk jadikan penutup kepada hujung tu. Jadi di cornerstone tadi, Isa tak kata diri dia. Bahkan Isa kata akan diambil daripada korang, diberikan perkara ni kepada kaum yang akan menghasilkan hasil dia. Berarti dia antara profesi daripada Isa AS sendiri tentang ini adalah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tahu bahawa baginda sallallahu ni sebelum kedatangan baginda sendiri pun memang baginda dikenali hatta oleh orang-orang ahli kitab. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Allah nyatakan alladzina atainahumul kitab, orang akan berikan mereka ni kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dia macam kenal anak mereka sendiri. Dan bahkan bila kita sebut tentang apa nabi ni diutuskan, Allah Taala pernah sebut kepada orang-orang musyrikin. Allah Taala kata apa? Awalam yakul lahum ayatan, tak jadikah untuk mereka tanda, ayya'lamahu ulama Bani Israel, bahawa kenal Muhammad ni ulama Bani Israel. Saya pernah gunakan hujah lah. Saya kata bila apa yang Kahal Al-Kadzab, dia mengaku kata Kahal ni Rasul kan. Saya kata siapa di kalangan Bani Israel yang kenal Kahal? Dia kadang orang dia kan poyo kan, cakap ni Kahal sekian. Saya kata Rasul tu Muhammad. Dia kata apa bukti? Saya kata Muhammad SAW dikenali oleh rabai-rabai Yahudi. Saya kata dia kata macam mana boleh kenal kalau tak pernah tengok? Saya kata orang Ansar tak pernah tengok Nabi. Nampak Nabi terus tahu inilah Muhammad. Inilah Rasul yang jiran kamu Yahudi sebut-sebut. Sebab tu diorang masuk Islam dengan segera. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tentang orang Ansar dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah Ta'ala nyatakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang yang mempersiapkan dar tempat tinggal dan iman sebelum mereka, sebelum orang Muhajirin. Siapkan tempat tinggal tahu, siapkan iman macam mana? Seiman tu datang serentak dengan Nabi. Tapi diorang dah siapkan tempat tinggal dan iman sebelum orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sukakan pada orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan ma utu, mereka tak dapat dalam diri mereka sebarang keinginan atau hajat pada apa mereka berikan. Tak ada mereka berikan ni nak balasan balik. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebihkan orang yang kat atas diri mereka. Walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka ada kesempitan, kesusahan. Susah pun mereka tetap lebih ke orang lain. Allah Ta'ala kata wa man yuqashuha nafsihi, barang siapa lindungi daripada kebakhilan dirinya, fa ulaika hum muflihun, mereka lah orang yang berjaya. Ni orang Ansar.
Seorang Ansar ni dia beriman, orang kata pelik je, dia beriman sebelum jumpa. Dia asyik dengar Muhammad macam mana, siapa dia sekian kan. Nabi ni sekian, Nampak sekian, Nabi sekian. tu dia, Inilah orang dia. Inilah orang dia. Ini pasal kita perlu pergi pada kenabian lah. Nak cerita tentang kemuliaan Nabi ketika kelahiran sebagainya, itu terlampau banyak untuk dibincangkan. Tapi ini yang saya sebut ni adalah apa berkaitan dengan kedudukan baginda sebagai Rasul. Bila kata Muhammadur Rasulullah. Kan surah Fathu ayat terakhir kan, Muhammad utusan Allah. Jadi benda ni yang kita akan patut highlightkan. Baginda utusan Allah Ta'ala, itulah sudut sebenar yang patut menjadi bahagian utama yang kita tengok baginda SAW. Sebab tu ada siapa boleh mengaku untuk jadi Nabi selepas baginda SAW. Sebab tu semua para anbiya memang tahu, kenal Nabi. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat 81. Allah Ta'ala nyatakan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah tatkala mana Allah Ta'ala ambil perjanjian para nabi. Semua para nabi Allah Ta'ala ambil janji. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Demikian aku berikan kamu kitab dan hikmah. Aku berikan kamu kitab, bagi hikmah. Maka kalau macam tu, thumma ja'akum rasulun. Kemudian nanti akan datang pada kamu seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum. Yang membenarkan apa di tangan kamu. Dia clarify apa kat tangan kamu tu. Maka Allah Ta'ala kata dengan para anbiya sebelum masuk Muhammad, Allah Ta'ala kata apa? La tu'minun nabihi, nak kamu semua beriman dengannya. Wala tansurunnah, nak kamu membantu dia. Allah Ta'ala kata, qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Adakah kamu semua berikrar? Allah Ta'ala kata. Dan kamu ambil di atas itu perjanjianku. Pada semua para anbiya kata, qalu aqrarna, kami berikrar. Kami berikrar. Qala syahadu, maka Allah Ta'ala kata, bersaksilah. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian di kalangan yang menyaksikan. So ini ayat ni sebenarnya antara dalil lah. Itu sebab kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, memang disebutkan tentang diri baginda, karakter baginda, memang diketahui hatta dan kitab-kitab terdahulu. Sebab tu dulu ada seorang pengarang, nama dia Abdul Haq Vidyarthi. Sebenarnya kalau kita dengar bila Dr. Zakir Naik sering sebut dan kitab Veda macam ni dan kitab sekian ataupun dalam New Testament apa benda tentang nama Nabi Muhammad SAW, di mana karakter dia. Okey, sebenarnya benda tu banyak dicedok daripada buku Muhammad in the World Scriptures, karangan Abdul Haq Vidyarthi. Yang buku ni sebenarnya dulu terbitan dekat India. Saya ingat dulu sahabat Islam Media ada bawa masuk, tapi yang dibawa masuk kurang. Ada separuh bahagian buku tu macam kena delete. Dia tak diberikan the full version. Ada version yang tentang nama Nabi dalam Song of Solomon 5:16 pun dah hilang. Kan yang bila dan memang dalam sampai sekarang dibaca, kalau kita pasang tu, memang orang Yahudi tu sebenarnya bila dia sebutkan tentang nama tu, masih ada sampai sekarang nama Nabi. Song of Solomon. Song of Solomon? Ya, betul. Ni kita bagi dia orang bacakan. Wa hello Muhammadin. Ya, betul. Tu yang selalu Dr. Zakir Naik dengan Syekh Ahmad Didat selalu betul kan. Jadi yang sebutan tu kalau kita dengar betul-betul, memang dia punya bunyi tu bunyi biji. Muhammadin. Syekh Ahmad Didat selalu cakap macam tu. Dengar. Dia ulang balik kali. Widudi Fazir'i ya binut Jerusalem. Actually lagu tu sebenarnya di dalam Song of Solomon, dalam Sulaiman punya buku, dia lebih berbentuk abstrak. Dia kata ada seorang perempuan, dia kata kekasihku mengutuk pintu. Lalu aku baju tak pakai, tak elok pakai. Jadi aku tak boleh buka pintu. Lepas tu aku pakai baju elok, aku keluar. Aku tengok dia tak ada. Lepas tu aku jumpa seorang kumpulan budak anak perempuan Jerusalem sedang duduk. Lepas tu aku tanya dengan mereka, nampak tak kasih aku? Dia kata, kasih kau siapa? Ketika penjelasan kekasih aku dia siapa tu, keluarlah ayat tadi. Dia sebutkan warna kulit, dia sekian-sekian. Lepas tu dia kata, hekko mamit takim. Hekko halkuhu. Maksud dia, mulut dia, lidah dia. Mamit takim sebaik-baik kata-kata. Vigilo wahwa Muhammadim. Muhammadim tu sebenarnya lafaz yang dalam Bible, kalau kita perhatikan, dia ada kaitan dengan kalimah Mahmad. Mahmad atau Muhammad, beloved things. Something that praise. Okay. Tapi ada orang cuba lawan. Abdul Vidyarthi punya tulisan tu, dia cuba kata dalam Bible diulang kalimah Muhammad 17 kali. Jadi ada kat sini terbakarlah barang Muhammadnya. Ini dicurilah barang Muhammadnya. So dia kata betul semua diulang kalimah Muhammad tu dalam 17 kali, tapi datang dengan I am Muhammadim hanya di situ.
Sebab rupanya dalam Bible bila nama nabi nama dia akan ada im belakang. Dia akan jadi the. Macam Musa, Muzaim. Bila God, Elohim. Him tu im tu the great. Jamak, kan? Dia jadi the great. Ini dia adalah jamak tu jamak untuk penghormatan. Ataupun dia panggil plural of respect. So Muhammadim dia kata nama. Widudi faziri, dia lah kasihku, dia lah sahabatku. Ya bainu Jerusalem, wahai anak perempuan Jerusalem. Sebenarnya nama sampai sekarang ada. Dia tak boleh. Tapi saya perasan lah buku tu bila sahabat media bawa masuk. Saya ada dua version. Saya ada yang version yang digital. Saya bandingkan dengan yang cetak yang dia masuk. Bahagian tu dibuang. Oh. Tak ada dalam yang cetakannya. Terbitan yang baru dia tak bawa masuk yang bahagian tu. Ala kuliah itu buku yang kalau kita kata ada menyebut tentang masalah nabi dalam kitab tersebut. Dia benar-benar pembenaran bagi ayat 81 surah Ali Imran tadi. Yang memang kita ulang balik Allah Taala kata awalam yakul lahum ayatan. Tak jadikan untuk mereka tanda. Ayya'lamahu ulama Bani Israel, bahawa mengenali dia, mengetahui tentang Muhammad ni para ulama Bani Israel. Dan dekat sini yang kita kata banyak yang geng-geng nabi-nabi palsu ni gagal. Tak ada siapa kenal dia. Tak ada siapa kenal dia. Kahar kan. Geng-geng kahar kan. Rasul. Tak ada seorang pun Yahudi kenal dia. Sebab dia orang kumpulan ni macam kita sebut dia tu. Dia masih nak pegang Quran. Kalau dia tak nak pegang Quran, saya tak boleh nak korek nak pulas telinga dia. Dia kata percaya Quran dan macam ni. Kita kata macam ni. Saya kata kalau percaya Quran, kita bincang. Tapi kalau dia kata dia tak nak pegang apa-apa kitab, kita nak bincang apa benda? Dia tak ada base. Kau seorang kau je lah. Bukan berdasarkan sumber yang sama. Itu kita kena mutual, common ground. Betul. Kalau macam tu kadang-kadang bila Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat rahimahullah, Dr. Naik hafizahullah, sering banyak orang salah faham berkenaan dengan perbuatan mereka, merujuk balik pada Bible dalam pembuktian. Dia bukan kerana desperateness, tapi pasal itu yang common ground di antara kita dengan orang Christian, Yahudi atau Kristian tadi yang nak bercakap pasal Nabi tadi. Betul. Atau nak kata agama. Jadi dibawa daripada orang punya sumber. Kalau kita bagi Quran, dia tak nak dengar. Betul. Sebab dia orang tak percaya benda tu. Ni buku kau boleh. Kau claim lah. Saya lawak bila saya jumpa dengan geng Kahal Kazab kan. Dia pasal dia nak Quran. Dia kata tak nak hadis. Tak ada hal saya kata. Kita pegang Quran. Kita pergilah salah satu ayat yang dia cakap macam ni sebagai ayat ini. Dia baca sebagai ayat ini. So last kali dia baca hadis. Dia baca hadis. Dalam hadis sekian-sekian. Saya kata cakap keluar ayat. Saya kata keluar ayat. Tadi kata tak nak hadis. Saya kata jangan baca hadis. Saya kata saya pula lah baca hadis. Tak pasal dia dah tak ada point. Tapi benda ni lah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bila kita kata macam apa 100 most influential people in the world kan, yang dikarang oleh Michael Hart. Dia dalam buku tersebut letak Muhammad nombor 1. Dia memang orang boleh terima pasal Muhammad SAW dari segi masalah kejayaan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua tentera, sebagai seorang negarawan, seorang yang membaiki masyarakat, ajaran dia bawa tadi mengubah dunia. Tak ada siapa boleh deny. Tapi problem yang utama yang kita kata yang orang tak boleh pegang adalah berkaitan dia Rasulullah. Yang tu dia takkan sebut. Dia akan sebut Muhammad ni the greatest leader. Muhammad is the best general. Muhammad is the best father. Muhammad is the best friend. Muhammad is the best leader. Kan keluar. Semua ayat tu akan keluar. Unless satu je, iaitu Muhammad Rasulullah. Tapi itu kan Ustaz, saya rasa itu cerminan kepada mereka diri sendiri. Yeah. Kenapa Ustaz? Sebab mereka tidak boleh beriman dengan rukun iman. Because dia orang tak percaya, biasanya orang yang takkan percaya Ghaib ni kan. So they try to disprove lah what our prophet bring kan. Ya, tapi macam saya ingat lah macam yang Sweden yang botak tu. Dia punya ahli parlimen apa yang botak kan. Dia mula tu musuhi Islam. Lepas tu dia Muslim lepas belajar tentang hidup Muhammad SAW. Dia macam dia nak challenge diri dia. Nak challenge lah. Disprove Islam. Jadi you learn then you know. Memang kita kata sebab bukti tentang Muhammad SAW utusan Allah Ta'ala ni terlampau terang dan jelas. Tidak ada sebarang ucapan ataupun perbuatan baginda ni yang bertentangan dengan apa yang dia ajar. Dan direkod. Rekod. 24 jam kau tidur macam mana, pergi tandas macam mana, buang air macam mana. Serius.
So saya Semua kata ada ni testimoni. kalau kita ustaz tu tak yalah kan. Belum lagi 24 jam surveillance. Baru surveillance sekali, orang ternampak sekali je keburukan kita terus reject. Tapi Balik. tapi Nabi kita Muhammad SAW memang sangat kita panggil apa? Pembuktian baginda sebagai utusan Allah Taala ni tak ada sebarang penafian. Tak ada siapa boleh kata tidak. Ini reality lah bagi siapa yang macam keluar kata pedofile lah apa benda. Semua dia cakap tadi refuted by them themselves. Benda-benda tersebut yang kita perhatikan, memang ini benda yang kita perhatikan. Saya tengok tak ada siapa boleh cakap apa benda buruk tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Learn, belajar, tengok. Kalau kata kau nak setakat ulang apa orang yang cakap, yes, you can do that. This person said. Tapi reality dia baca tak sendiri. Apa kisah tentang hidup Nabi? Jahat atau jahil lah kan? Ya, jahat atau jahil je. Jahat atau jahil. Tapi realiti dia kalau kita perhatikan, memang kedudukan inilah yang utama. Sebab kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Taala yang Allah utus kepada kita, tak ada nabi sesudah baginda. Nabi kata la nabi ya ba'di. Kan ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi, tiada nabi sesudahku. Jadi benda tu adalah satu pengisytiharan yang Allah Taala sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak adalah Muhammad ini bapa pada mana-mana lelaki di kalangan kamu. This no man, ending nama dia bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Hasan bin Ali bin Abi Talib, Husain bin Ali bin Abi Talib, letaklah nama siapa dia akan last sekali dia akan bin kepada lain. Tak ada siapa bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua lelaki tak ada. Tapi kalau perempuan adalah Fatimah kan, Zainab kan. Jadi tidak ada lelaki yang berakhir nama dia bin Muhammad. Muhammadun maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tiadalah Muhammad bapa pada mana lelaki di kalangan kamu. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dia penutup segala nabi. Ada orang kata dia penutup nabi bukan rasul. Tak ada nabi yang bukan tak ada rasul yang bukan nabi. Bukan nabi, betul. Ini yang statement yang dibuat oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sebab rasul itu nak jadi rasul kena jadi nabi dulu. Dia punya lapisan. Kalau tak jadi nabi, takkan jadi rasul. Bukannya macam terbalik Ni ada orang tu, saya rasul. Apa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani pun mengaku rasul. Kan? Bukan lagi tu mengaku Isa. Dia mengaku dia Isa. Lepas tu yang lain macam yang Melayu, rasul Melayu pun lagi kelakar juga. Semua sekali benda ni kita kata refuted lah, dan memang kita kata Allah SWT jadikan baginda SAW yang sebesar-besar perkara yang patut kita tegaskan adalah baginda utusan Allah Ta'ala. Dari segi sudut itu. Tapi ialah macam kita kata kecintaan kita kepada baginda sebenarnya adalah ibadat. Bahkan tak boleh kita cinta apa-apa mengatasi mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam.